Inilah golongan yang kedua, kata ulama, Allah tidak pernah mengampunkan dosa mereka ketika mana Allah sudah satar. Allah sudah sembunyikan dosa mereka, tapi mereka nak buka dosa mereka. Subhanallah. Bila mana kita melakukan kemungkaran terbuka dengan melakukan kemungkaran tersembunyi, Allah murka itu berbeza. Bayangkan kebanyakan para nabi terdahulu seperti mana Nabi Lut. Kenapa Nabi Lut diterbalikkan bumi? Disebabkan mereka tidak segan silu mengisytiharkan, mendeklarkan diri mereka ni suka sesama sejenis. Dalam keadaan mereka ni tak takut dengan azab Allah, tak takut dengan satu surahan daripada Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam, ma'alish, ketika itulah Allah datangkan kemukaan kepada mereka. Tapi golongan inilah kata ulama muhajirin, Allah tidak akan pernah mengampunkan dosa mereka selagi mana mereka buat, iaitu golongan yang pertama, membuat satu dosa dan dosa yang terbuka. Golongan kedua pula, mereka buat dosa sembunyi dah. Dia sorok-sorok dah dosa yang mereka buat. Mungkin dosa yang mereka buat 20 tahun lepas, 50 tahun lepas, dah dia sorok dah, elok-elok semua orang tak tahu. Even keluarga dia tak tahu apa yang dia buat. Tiba-tiba dia tengok trend pada hari ini, siapa yang ceritakan history pengalaman di sebelum ni, jadi trend. So dia buka aib dia. Inilah golongan yang kedua, kata ulama, Allah tidak pernah mengampunkan dosa mereka ketika mana Allah sudah satar. Allah sudah sembunyikan dosa mereka, tapi mereka nak buka dosa mereka. Subhanallah. Saya nak ambil poin nombor 2 tu, Ustaz. Silakan. Pasal orang yang dia dah tutup, dia tak cerita dan dia tak buat dah benda tu 20 tahun lepas, 30 tahun lepas. Tapi disebabkan trend podcast hari ni, yang ada naratif kena buka aib. Maknanya berlumbu-lumbu untuk cerita siapa paling teruk pengalaman hidup. Maknanya siapa yang paling gelap dan baba dosa yang paling dahsyat kau buat. Dalam keadaan dia declare hanya untuk pengajaran.